punya buah cerita antara laki dan bini. Kita tak ambil tahu pun sebelum ini. Tapi saya sebagai bekas yang pernah diperlakukan sebegitu, boleh rasa sakit hati cik buah itu. Cik buah apa lah sebenarnya. Rumah kita dulu tapi ada orang tina lain jadi bini benar sekali. Tapi kakak, dia boleh sakit hati. Kau bukan pekerja aku. Bukan pekerja aku. Duduk dengan kata lelaki aku. Aku pernah lagu ni juga dulu. Saya boleh rasa perasaan cik Epa. Bui lah kak. Bui sekat-sekat nok lah. Gitulah kalau saya. Cik B. Kenapa? Kenapa? Sini, Cik B duduk sini. Cantiknya kulit Cik B. Cik B. Cik B tahu tak dulu. Mama. Papa Cik B lah nikah dengan staf mama. Dia janji nak pergi kedai ke mama. Dia nak merampas perniagaan mama. Janji ke staf mama tu. Nikahlah makanya. Kenapa? Setelah Cik April yang Jofi mama? Haa lah. Supalah kasih mama. Jadi mama ni terasa sakit hati Cik April tu. Mama boleh rasa dia. Macam gerak lah. Pakar orang kata tak habis-habis drama. Hei, Cik April. Nasib. Saya mama tak jumpa kita. Saya sebenarnya boleh rasa sakit hati Cik Epa tu. Perasaan dia bukan tak boleh move on. Bukan. Cik Epa punya comel tu boleh dapat lelaki kaya, comel muda dan ganteng pacarku. Boleh. Jangan duduk mengata drama ni tak habis lah. Bila lagi tak habis drama ni. Kakak tak duduk tempat kakak. Saya siap sangat kepada Cik Epa. Saya tak tahu nak takziah. Nak gapo dengan kejadian. Diperlakukan begitu. Maka untuk lakinya perlu tunjuk sayangnya kepada bini baru kita. Bekas bini ni pernah lama hidup dengan demo. Naik daripada kosong sen sampai sekarang dah kaya raya ni. Rasa dia punya sakitnya lagu mana. Rasa diperlakukan begitu tu. Wahai orang Tino. Bolehkah you merasa juga perasaan seperti Cik Epa ni? Diperlakukan, dibuat gitu. Masuk dalam rumah sendiri pun kena. Yang tak melalui pengalaman pun boleh rasa sakit hati lagu mana. Bila tok lelaki ada bini baru lagu tu balah kekeh dengan kita. Memang mesti rumah anak dengan kita. Bekas bini ni. Maka saya ni sokong daripada jauh lah wahai Cik Epa. Buatlah yang terbaik untuk awak diri awak supaya awak ini boleh menjadi wanita terhebat. Dan saya royak ke awak Cik Epa. Ini ujian lalu ilah, insya-Allah awak akan berbahagia kaya dapat lelaki comel dan insya-Allah mati minat doa daripada saya. Amin.